Datuk, Ya. Puan Zakasi kata, pemimpin UMNO terlalu ego dan yakin. Betul ke dakwaan dia ni? Ya ke? Fuad ni bila bercakap, macam dia ni lebih bijak daripada seluruh kepimpinan parti. Sedangkan Datuk Seri Zahid, Majlis Kerja Tertinggi UMNO dan kepimpinan utama parti berada dalam kedudukan yang jauh lebih bermaklumat untuk menentukan siapa rakan politik yang sesuai dan strategi mana yang terbaik untuk UMNO dan Barisan Nasional. Politik ni bukan sembang kedai kopi. Bukan berdasarkan emosi, rasa marah bila anak tak dapat jadi calon dan mudah menjadi pemimpin yang kecewa. Pimpinan pusat ada akses kepada data pilihan raya, kajian lapangan, sentimen akar umbi dan rundingan strategi. Jadi bila Puat cuba gambarkan seolah-olah semua orang salah dan dia seorang saja yang betul, itu sebenarnya ego yang sebenar. Bukan pemimpin parti yang ego, tapi dia yang ego. Kalau UMNO mau bincang dengan PAS, itu hak strategi UMNO. Kalau UMNO tak mahu bekerjasama pun, itu hak parti kita juga. Yang peliknya, Fuad ni, dia bercakap macam dia lebih besar daripada keputusan kolektif parti. Tak bolehlah macam tu. Parti ni bukan parti mak bapak kita. Parti ni ialah parti untuk semua ahli-ahli UMNO. Puan kata, calon Barisan Nasional ni anti aspirasi orang muda, calon kitar semula dan calon sederhana. Apa pendapat Datuk? Ini kenyataan bagi saya sangat tak bertanggungjawab lah. Kenapa sekarang baru sibuk cakap pasal soal calon kita semula? Sebab anak dia tak dipilih bertanding. Inilah masalah bila ada pemimpin mula rasa kerusi politik tu macam harta pusaka keluarga. UMNO dan BN bukan syarikat senang berhad keluarga dia. Kerusi pilihan raya bukan hak keturunan. Bukan secara automatik anak bekas wakil rakyat mesti jadi calon. Kalau ikut logik Puat ni, bila keluarga dia tak dipilih, terus semua calon lain jadi tak bagus. Ini bukan perjuangan. Itu kecewa peribadi yang dibalut dengan retorik politik. Orang muda pun jangan diperbodohkan. Mereka bukan sekadar mahu muka muda. Mereka mahu calon yang boleh bekerja, ada disiplin dan boleh bawa kestabilan. Puan juga kata, politik BN ni cacar merba. Adakah dia cuba melemahkan parti dia sendiri dulu? Memang nampak sangat begitulah. Dia cuba sabotaj kita sekarang. Bila seseorang terlalu kecewa, dia mula tembak semua benda termasuklah parti dia sendiri dulu. Sedangkan parti sedang bersiap menghadapi pilihan raya negeri dan pilihan raya umum yang akan datang. Apa mesej kepada akar umbi bila bekas pemimpin sendiri, ahli MKT, asyik hentam parti di media sosial? Musuh politik je suka tengok benda ni. Saya yakin bersatu gembira. Orang lain pun gembira. Sebab mereka tahu bila UMNO bergaduh sesama sendiri, mereka yang untung. Kalau ada pandangan, bawa dalam mesyuarat parti. Bukan merajuk dan keluar daripada parti. Bukan buat kenyataan terbuka sampai nampak macam nak sabotaj parti sendiri. Ini terang-terang sabotaj ni. Apa pandangan Datuk tentang tindakan Puat suruh pengundi ringgit untuk tangguh undi BN? Bagi saya ini dah keterlaluan. Bayangkan seorang MKT UMNO minta jangan undi BN. Cakap macam sayang pada UMNO. Ini bukan kritikan biasa. Ini bukan menegur. Ini dah masuk kategori melemahkan parti secara terbuka. Terang-terangan menzahirkan kekecewaan dia dengan menghasut pengundi supaya jangan mengundi BN. Kalau betul dia sayang parti, dia patut bantu selesaikan isu rakyat sambil mempertahankan kerajaan negeri. Bukan jadikan masalah rakyat sebagai peluru politik untuk hentam Menteri Besar dan BN. Kita semua setuju isu air dan benteng mesti diselesaikan segera. Itu kita tak nafikan. Tetapi nak suruh rakyat hukum BN
semata-mata kerana kecewa isu pembangunan, itu tindakan yang bagi saya sangat emosional dan tidak matang. Lebih baik dia beritahu terang-terang, jangan undi BN sebab BN tak bagi anak aku jadi calon pilihan raya. Puat tuduh Menteri Besar Johor lebih mengutamakan kawasan bandar dan DAP. Adil ke tuduhan ini, Datuk? Memang tak adil langsung lah kan. Menteri Besar kena jaga seluruh negeri Johor, bukan satu kawasan je. Bila Menteri Besar turun kawasan bandar, Puat marah. Kalau Menteri Besar tak turun kawasan bandar, nanti orang bandar pula marah. Hakikatnya, Datuk On Hafiz antara Menteri Besar yang aktif turun ke Padang. Agresif. Tarik pelabur dengan program semarak subuh dia dan sebagainya. Dia pergi merata. Satu Johor dia pergi. Banyak projek sekarang ni sedang berjalan. Jadi janganlah cuba gambarkan seolah-olah macam beliau abaikan rakyat semata-mata kerana satu dua isu belum selesai. Kadang-kadang masalah projek melibatkan prosedur teknikal, tender dan agensi kerajaan. Bukan tekan butang hari ni, esok terus siap. Ini Puat kena faham. Dia speaker kerajaan negeri, takkan dia tak faham. Apakah kenyataan Puat ni boleh makan diri UMNO sendiri? Kalau dibiarkan tanpa teguran, memang boleh merosakkan imej parti. Sebab rakyat akan nampak UMNO tak stabil dan pemimpin sendiri bercakaran. Tetapi dalam masa yang sama, akal umbi juga makin bijak. Mereka tahu bezakan antara perjuangan sebenar dengan suara orang kecewa kerana hilang kedudukan ataupun pengaruh. UMNO pernah lalui krisis lebih besar daripada ni. Parti ni masih berdiri sebab kekuatan akal umbi dan pengalaman mentadbir negara. Seorang dua pemimpin yang kecewa tak akan menentukan masa depan parti. Apa mesej Datuk kepada Puat dan kepada ahli UMNO? Mesej saya mudah. Kalau betul sayang UMNO, jangan jadi senjata kepada musuh politik parti sendiri. Hormati keputusan kepimpinan, Datuk Seri Zahid dan pemimpin parti ada tanggungjawab besar untuk menentukan hala tuju UMNO dan Barisan Nasional. Mereka bukan buat keputusan suka-suka. Dan paling penting, hentikan mentaliti politik keluarga ni. Kan? Kursi pilihan raya bukan harta warisan. Bila anak tak dipilih, jangan terus label semua calon lain sederhana dan anti anak muda. Rakyat sedang memerhati. Mereka mahu lihat parti yang matang, yang stabil dan fokus kepada masa depan negara. Bukan drama dalaman kerana kecewa politik peribadi. Ini kena faham.